Kejap dia peluk sana, kejap dia peluk sini, dia tukar kan. Macam you tengok sendiri, akhirnya yang kat bawah ni dia tak peduli semua tu kan. Tak apalah. Jadi saya sebelum ni kita orang selalu buat lawak Datuk Puan Zarkashi ni, dia kan Menteri Hal Ehwal Rafizi kan. Jadi mungkin dia dah berpindah portfolio kot. Tapi tak tahu juga dia pindah daripada UMNO ke PKR ni, sebab saya ingat PKR lagi banyak hantam aku daripada UMNO kan. Jadi mungkin lepas ni dia akan terus dengan portfolio baru tapi dalam PKR untuk mengkritik saya lah. Jadi yang itu saya serahkan lah masing-masing kan. I've gone through one full circle dan akhirnya politik pada peringkat umur saya ni, saya lebih berminat soal macam ni lah. Diorang ni akhirnya dia pumpang, kejap dia peluk sana, kejap dia peluk sini, dia tukar kan. Macam you tengok sendiri, akhirnya yang kat bawah ni dia tak peduli semua tu kan. Kadang-kadang kita je yang ingat tindakan-tindakan yang ahli politik kat atas ambil tu orang ambil pot. Yang kat bawah ni dia sebenarnya cerita ini je lah, cerita longkang dia, cerita sampah dia, cerita hak milik dia, cerita gaji dia, sewa dia. Tu je. Kumbahannya, cerita kumbahannya.